Dapur baru 6 bulan, tapi rupa dah macam 6 tahun. Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Periuk panas terus atas kitchen top. Alas periuk, tak sempat nak capai. Air kopi tumpah? Nantilah lah. Pisau potong darah atas permukaan, chopping board duduk tepi jadi hiasan je. Lepas tu bila tengok yang calar sikit, kenapa cepat rosak ni? Kadang bukannya dapur tu tak tahan, tapi material yang digunakan tidak sesuai untuk kegunaan harian. Kalau guna batu yang tahan haba, lebih stabil dan lebih padat, mesti akan kurang semua masalah tu. Sebab tu ramai yang pilih quartz ataupun sintered stone daripada Verona. Bukan sebab nak over, tapi memang sebab kita nak guna hari-hari. Dapur bukan untuk nak tengok je, sebab kita nak pakai betul-betul, so kita kena pilih betul-betul.